Papan ni nak tukar sekali tak? Tu baru tukar. Yang ni hose ni baru je tukar ni. Tapi dia tak ada clip lah. Kecak ayam. Apa problem kita? VVT light menyala kalau jalan 60 km ke atas. Macam mak aku punya kereta lah. Macam mak kau kita apa? Tagar. Tagar lain lah. Ayam mana? Orang layan. Tagar lain. Nampak ni. Ni nama ni kicap. Kicap. Kicap jalin ataupun kipas udang. Ambul masuk. S50. Game. Window. Senator. Senator lah macam asal dia punya problem. Peralatan S50. Itu dah datang dah towing. Patutnya itu dah siap. Sekarang ni tinggal apa ni? Power window lah. Power window je. Kereta ni dah tancik lah. Leaking ke apa? Tak, dia punya soket tak rapat. Soket tak rapat. Soket satu, soket tak rapat. Dan dia punya VVT tu sendiri ada problem. Sebab keluar dekat sikit ni. Oh, so sini tak boleh baca lah? Apa pula situ ni? Oh, tu lah. Ni kalau aku tekan, dia akan keluar sini. Dia tak ada kat sini. Oh, yelah kat sini. Dia zaman bila ni? Yelah, ini S5 lama. Mana aku nak tahu kat situ. So, dalam video ni ada dua kereta lah kita tunjuk. S5 satu untuk checking saja. Dah settle. Lepas tu kita ada S50. Comel je button start dia. Kemon lah. Kemon lah. Benda lah, comel semua. Kau tak pegang. iPhoton. What's up? Close sunroof. Sure, it's closing. Dah ada ya? Rabi? Mau pasang kat Bima?